korang yang nak main bottom tu guys, dah ada set ke belum? Kalau belum ada set, korang tengok ni. Hari ni aku buat set pancing bottom Daiwa Caldia SW 8000H tahun 2022. Dekat sini guys, setupnya memang solid lah. Kalau korang baru lepas tak ada ikan 30-40 kilo pun, mesin masih lagi fit. Dekat sini kita ada mesin Daiwa Caldia SW 8000, saiz 8000, ratio high gear tahun 2022. Korang tengok EVA dia, EVA, knob EVA, lawa, memang cun. Bell arm tebal, spool dalam, body dia memang solid lah guys. Yang penting dia pakai MQ, monocoque. Monocoque punya features memang penting lah. Gear besar, kalau korang tarik batu besar pun memang tak ada beban lah kat korang. Ini saiz 8000H, korang boleh tengok spek dia. Ini spek dia. Dia ada Maxin, memang khas untuk air masin. Berat dia 630 gram, max strength 15 kilo. Nak tarik lebih pun boleh, tak ada masalah. Untuk rod yang aku pairkan dekat sini, rod U-Pro Z Power, panjang 5 kaki 8. Rod ni solid carbon guys, PE 36 one piece. Berat umpan untuk rod ni 250 gram maksimum. Cincin dari bawah sampai atas semua guna Fuji. Tengok tu, memang cun. Rod ni memang sangat keras lah. Bottom batu 16, batu 14 tak ada masalah. Untuk tali pula guys, korang akan dapat tali Yamato. Tali Yamato 50LB memang khas lah untuk bottom. Kalau korang pakai tali Yamato ni lembut, 12 sulam. Batu korang tu cepat turun dasar. Yang mana main bottom tu kan, korang boleh tengok sendiri guys, tali Yamato ni memang sangat lembut Sekejap aku goyang, aku tunjuk korang. Walaupun 50LB, dia punya lembut guys, macam tali 10LB je. Nampak tu, macam tali 10LB. Dan kalau korang masuk tali dengan kita orang, kita akan masuk dengan guna setup kita kat situ. Diorang tengah pasang tali. Untuk kekuatan tali guys, 50LB ni, ikan bawah 50 kilo pun tak ada masalah. Dan kalau korang pakai 5 hingga 10 tahun, tak payah risau berbulu. Tali Yamato ni memang sedap lah. Kalau korang rasa nak pakai tali yang high quality, harga murah, korang boleh pakai Yamato. Yamato boleh masuk 300 meter dalam Caldia SW 8000H. Jadi kalau korang nak beli setup bottom ni, harga dia kita buka kat sini 1300 saja, harga boleh nego. Kalau korang berminat, korang boleh screenshot ni dah hantar dekat kita orang. Nombor kita orang dekat atas, ataupun datang je kedai, alamat dekat atas. Yang mana tak boleh datang kedai tu, kita boleh post ke rumah korang lah. Jadi kalau korang cari setup bottom ni paling sesuai. Jadi macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.